Hai, jumpa lagi masak apa kita. Kali ni saya nak masak nasi bubur dengan lauk dia untuk bonda saya. Bonda saya baru balik selepas 9 hari dekat zon merah, ICU dan ward. 6 hari dia puasa, 3 hari makan dekat ward. Sekarang dia balik rumah nak makan nasi bubur. Ni saya dah masak nasi bubur. Nasi bubur. Letak air, letak beras. Lepas tu dah masak setengah. Ambil separuh pada nasi bubur ni. Kita blend. Nanti dia dapat macam struktur macam ni. Okey? Apa tu struktur dia? Okey, jom kita masak lauk dia. Okey, jom kita nak masak lauk nasi bubur untuk bonda saya makan. Okey, ni ikan bilis. Kita nak goreng ikan bilis dengan bawang dengan cili. Okey, ni bawang dengan cili muda. Kan kita buat pedas kan dia minum air banyak. Orang dialysis tak boleh minum air banyak. Okey, ni untuk goreng toge. Udang kering, cili muda, bawang putih, bawang. Okey, ni toge. Okey, kita goreng ikan bilis. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, biar dia garing. Sekejap lagi jumpa balik. Dah nak garing, kita letak bawang dengan cili. Kita bagi perasa sikit. Garam tak payah lah. Sedikit gula. Buat rasa, nak bagi rasa. Sedap ni makan nasi bubur. Bonda minta saya masakkan lah. Okey, jadi jumpa balik. Angkat dah. Okey. Okey, kita goreng toge pula. Pakai minyak tu sikit. Tambah lagi sikit minyak. Lari. Okey, jadi jumpa balik, kita letak toge. Tak perasa sikit. sos tiram.
Kicap ikan. Okey, biarkan dia marinate. Jadi kita jumpa balik. Okey, togi dah masak. Okey, selamat cuba ya resipi daripada masak pakai hashtag mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Dah jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum.